dia mengena nak guna 600 juta duit khazanah ini nak membaki Karkosa ni? Saya heran. Sepatutnya kalau nakkan Karkosa tu nak dibangunkan, bukan minta duit khazanah, guna duit khazanah repair Karkosa, bukan itu caranya. Rugi. Sovereign fund ini sepatutnya invest dalam banyak investment opportunity yang boleh kita berikan, yang boleh menghasilkan lebihan yang lebih baik. 600 juta nak repair Karkosa. Apa ni? Kepentingan apa? Saya nak maklumkan. Ini Menteri Kawangan 2. Fikir sendiri. 600 juta tu kalau senang, tak payah kita bagi privatize Karkosa tu, bagi kepada syarikat-syarikat yang mampu, dan kita bagi tahu, okey, engkau ambil 30 tahun dan ada pulangan hasil, engkau sewa. Mungkin 2 juta setahun, 3 juta setahun. Kalau 30 tahun dah sampai menghampiri 100 juta ringgit. Apakah 600 juta ini boleh buat pulangan sebegitu rupa? Saya takut ini hanyalah semata-mata silap mata untuk lakukan sesuatu. 600 ringgit, kontrak 300 ringgit, 300 ringgit hilang. Itu yang saya takutkan. Ya, Mak Larut, terima kasih. Itulah saya tengok banyak keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Madani ni, oleh Tambun ni. Tambun ni sibuk selalu keluar. Jadi dia terpaksa bergantung dengan penasihat-penasihat dia. Adakah ini satu bentuk percubaan untuk mengumpul dana pilihan raya melalui penswastaan ataupun menggunakan khazanah dengan projek-projek yang sebegini? Dan saya minta Larut, mungkin kita boleh tanyalah pada Tambun, senaraikan semua penasihat-penasihat yang beliau lantik dalam kementerian-kementerian dan GLIC dan GLC. Sebab saya rasa orang inilah yang membuat keputusan bagi pihak Tambun, yang sebenarnya kalau ikutkan almarhum Tun Daim, taklah pakar mana pun dalam hal kewangan. Jadi, Yang Mohd Larut, ini betul-betul luar tabi'i. Dia janji dulu MHB, bila kita swastakan boleh bantu. Ini aerotrain rosak berapa kali dah di KLIA. Nampak sangat tak pandai mentadbir. Patutlah macang dengan pedang selalu kena keluar. Puan Ketua, saya setuju dengan macang ni.